Tapi harga tu tak boleh belah. Harga dia mahal. Tapi ada je orang beli sampai sekarang. Masih lagi peminat Honda SCDV 70. Tapi saya ada pilihan buat masa ni. Mungkin akan datang saya kembali pada Honda SCDV. Tidak tahu kan. Saya je memang sekejap je. Sebab Honda kan Kawasaki, kan Ducati, kan BMW. Mana yang saya rasa berbaloi bagi saya, InsyaAllah. Jangan dia tu ramai yang membatak brand. Jangan dia pergi pengguna kan. Kalau brand tu tak bagus, tak bagus je. Y ke H ke ataupun apa brand sekalipun, Z sekalipun kan. Kalau sekiranya dia tak memenuhi kehendak kita, tak memenuhi spek yang kita nak, harga terlalu tinggi pun tak best.